Flight delay. Setengah jam, sejam. Setengah jam je. Dah agak dah. 636. Tema kita warna biru. Telepati. Sedang menunggu Grab. Sambil menunggu Grab, kita tengok kucing. Ini cantik. Apa dia lari? Dia pergi kat mak dia. Hai. Cuma lari. Grab kita dah sampai. Dah sampai ke? Kata Azhar. Asia. Dekat KLIA 2 pukul 8. Mau nak cari makan. Lapar. Pintu 3. Oh, Korean. Oh, ada orang coffee. Ramai betul. Apa nama dia? Egg tart tu. Egg tart. Sedap ke? Best, pernah makan ke? Jom. Ya, check in kios. Print je. Settle. Settle. Print. Thank you. Cari makan tu yang paling susah. Betul. Oh. Gelas besar betul. Tak relax. Oh, lawa lah lighting kat sini. Sakit mata. Makan. Okey lah. Tak tahu lah sebab lapar ke apa. Tu Epong kot. Epong kerja area KL. Sepang lah. Tinggi sikit. Sekarang kita on the way nak ke body. Pasport. 5.9. Saya 6.9. Ngam. Dia memang pakai baju tebal-tebal. Nice. What kuih we got here? Weh, kuih betul ke? Tak. Cheese sausage. Maru Cafe, my news. Oh. Itu flight kita. 91 ini 391 tujuan ke Kuala Namu berada di tempat duduk zon 1 tempat Apa tak dengar? Kita dah boarding. Tu ais yuzu ataupun coconut water. Minum air santan. Kelapa punya. Itu ada macam khidmat masyarakat daripada Mix FM. Dia kata orang seat tengah sepatutnya dapat 2 armrest. Sebab orang seat tepi dapat window, orang seat lagi satu dapat aisle. So sepatutnya orang tengah dapat 2. Okay. Laut. Pernah 100 tak selesai. So kita benda viral chips dan ambil set dengan yuzu. kita akan mendarat sebentar lagi. Sila kembali ke tempat. Tak sempat nak makan guys. Terus tak nak mendarat. Simpan. Boleh simpan.
Kuala Namu. Dan Ibu Amzia Nasla Fadila. Ibu Adibah Husna. Yeah, Ichi. Kuala Namu, Kuala Namu. Girl, good girl. Hoi, Hoi. 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 Good girl. Good girl. Hoi. Roti boy. Macam roti boy. Tak, tapi dia jual proper. Saya tak roti O ni. Roti kosong. Tak. Roti tanpa susu. Oh. Stop it. Macam teh O, kopi O. Kopi. Oh, ni KFC. Nak try lah. Kau kata tak sedap. Tiket kereta api bandara. Sekarang kita kat jemputan B. Jauh sangat. Ah, betul. Baru sampai. So, kita bayar supir. Harga supir RM2,400. 4 orang 3 hari. Kita Avanza 3 hari. Dia akan bawa kita pergi pergilah semua tempat yang kita nak pergi. Kereta kita 3 hari. Sekarang kita terus nak ke Brastagi dari Kuala Namu. Kurang lebih 3 jam. Kita mau makan siang kat sana. Kita nak pergi makan kat Saruni Cafe. Saruni Cafe hari ni. Ni je kita makan berat dulu. Airport ni dah lumayan dapat. Oh, Saruni ringan-ringan lah. Sebab dia cafe Terbesar lah. Tapi kat situ ada meal juga kan? ada meal. Okey, boleh. Cafe buat. Yang pertama juga kan. Taman Sweden. Tahan perkampungan. Lagi ni ke? Daily Serda. Ini bukan tol je, kawan-kawan. Kita baru nak keluar daripada airport. Nampak dia punya Indonesia. Tengok comel tong gas dia. Too small. What to take out here? Bersih gigi. Kita dah dapat kita punya berus gigi. Cari ubat gigi pula. Citra Mai. Master. Wow. Dan Mickey Holiday. Mickey tu kan? Viral sangat. Tidak. Starring light. Yang penyek pun ada. Ada. Kalau Medan yang kena cuba makan apa? Banyak. Seafood ada. Terus itu makanan manis ada. Cendol ada cendol. Cendol ada. Mantap. Ni kalau ada polis kena juga kan? Polis tu tak nak lah urus. Tak ada duit. Betul. Iya, ya. Santai, dia duduk stable. Lagi santai kawan. Ini bukan one way, ini two way tu. Sejuk. Patutlah ada orang piknik tepi tu. Sejuk. Banyak. Oh, Markisa. Macam dah nak sampai Brastagi. Belum, sejam lagi tengok tadi. Tak, itu Saruni. Oh, Brastagi. Boleh rasa. Seperempat. 200 gram 20,000. Alpukat. Tak boleh. So kita dekat ayam penyet Cindelaras. Cindelaras. Dia kata sedap ayam penyet sini. Lepas tu ada bakso juara tu pun sedap. Tapi senang nak makan nasi. So kita Orang rasa kena makan nasi ayam dulu penyet. je. Tak betul terus. Raspberry. Dia punya bau tu dah sampai. Oh. Mana apa? Estelle. Cindelaras. Ini ke? Entah ya kot. Kita tengok apa dapat. Entah. Mercon ayam. Ya, Bahaya.
Ayam penyet. Ayam penyet lah semua. Ya. Bukan ayam penyet. Tapi ayam penyet dia jual ayam saja. Ni harga RM22,000. Nasi asing. Tahu goreng kecil. Dapat mie. Oh, ini nampak sedap. Lepas tu ambil order es teler. Alpukat, dia ada coconut, dia ada sumi, macam-macam tu. Jagung. Ini air apa aku tak tahu. Campur semua. Campak-campak semua. Santan. Sedap. Dia ada nangka. Ayam penyet di Medan. Dah betul. Dah betul. Ini sedap. Dah kan dia? Dia tak ada pedas sangat. Kita gepuk lagi pedas kot. Tak, kita punya pedas kan dah lain. Mickey Holiday. Pretty. Sejuk. Sejuk. Tengok temperature berapa? Oh, 27 degree Celsius. Makan beras tadi. Kerja sini hon je. Sekarang kita dekat Saruni Cafe beras tadi. Saruni Cafe ni berlatar belakangkan Gunung Sinabung. Volcano aktif. Nah, ini ialah ladang lavender. Lavender. Naik cantik lah cakap situ. Ini dia baru nak tumbuh. Lepas tu hari ni pun awan tutup. Oh, tidak lagi cantik. Kan dah tak nampak. Betul. Itu gunung Sinabung. Sinabung. Lavender. Lembut dia punya bunga. Gebu dia punya bunga. Tapi dia tak ada bau sangat. Ambil video bersama-sama di Saruni Cafe. Cantik villa ni. Dah angin, dah pening kepala. Dia pun ada baca, tapi tak tahu ambil mana. Apa kita ikut panen madu tu sama dia tu? Kat dalam hutan. Basah sangat. Basah sangat.
Isyak dengan Maghrib kat Masjid Surau Al-Ikhlas. Iman kan lah. Semayang Settle. terus bergerak hari tu. Ini masjidnya. Lepas tu kita nak ke Samosir terus cari makan tu kot, ataupun pergi tengok pertunjukan air. Lepas tu kita makan. Lepas tu kita check in, tidur. Sekarang kita nak ke Samosir. Teruskan perjalanan ke Samosir. Indomaret. Indomaret. Nak beli gula sakit kepala. Gula-gula. Nak sakit mata. So we got this untuk sabun badan. And then husband ambil kopi ko. Kopi ko je lah. Tahi lalat. Finally jumpa juga tahi lalat. Tapi kalau ada benda lain lagi, ini kuaci. Coconut flavor, milk flavor, original flavor, Ada macam tu. green tea flavor. Ni bagi Sufi. Tahi lalat sini pasal. Beli juga. Ini mochi banana dari kemarin. Tiba bau banana, tadi bau manis, wangi je. Ni dia punya mochi lagi tepat. Tadi nak makan mochi peach. Ini mochi banana. Sedap juga. Sampai dekat Samosir. Yes. Water show dekat waterfront. Oh, meriah. Buat kereta. It is mesmerizing. Dia macam captivating juga. Dia macam terapi. Pergi dah tu, pergi. Confirm pergi. Kau sabar, ada lagi. Pukul lah macam tu lah. Jangan tiap hari show. Oh, This restaurant caught our eyes lah. Macam cantik kat kat dalam. depan pun lawak. Jom kita pergi depan. Tepi. Ambil. Oh, dia ada tu. Oh, cantik lah. Jom tengok menu dengan orang. Dah tutup. Restoran tepi tu dah tutup. Close order. Because it's already 10. 10 here. So kita nak try kedai lain pula. Mari. Mari. Pondok. Pokok Indah Restaurant. Pondok Indah Restoran. Kita tengok ni buka ke tak lagi. Dia ikan asam. Tutup ke 11. Buka lagi. Okey. Ayam tak ada untuk. Tutup pukul 10 lah baby. 10. Aku tak ada video. Oh, belum tutup. Belum tutup. Mari.